simpanan, keperluan ataupun pilihan? So yang nak tahu jawapannya, tuan-puan kena save dulu video ni dan share supaya lebih ramai tahu info ni. Basically tuan-puan, ramai yang anggap simpanan ni adalah satu pilihan. Bila ada lebih, barulah kita teringat nak menyimpan. Kadang-kadang bukan sebab kita tak mampu, tapi sebab kita tak nampak kenapa kita perlu menyimpan. Selagi duit gaji ada lebih pada hujung bulan, simpanan jarang-jarang menjadi keutamaan kebanyakan daripada kita. Tapi cuba tuan-puan bayangkan, andailah kata satu hari nanti kita tak mampu bekerja ataupun mungkin tiba-tiba kena buang kerja. Time tu baru kita akan sedar bahawa simpanan bukan lagi sekadar pilihan, tapi sebagai satu keutamaan yang kita tak boleh tinggal langsung. Dan sebenarnya tuan-puan, untuk mula menyimpan tak perlu pun mula dengan bajet yang besar. Dan kalau tuan-puan jenis yang tak boleh simpan duit sebab takut terguna, terkorek, tuan-puan boleh je untuk try menyimpan dalam bentuk emas. Emas ni adalah penyimpan nilai yang sangat bagus dan juga dia kalis inflasi untuk simpanan jangka masa panjang. Belum tahu sebenarnya, dekat Public Gold tuan-puan boleh mula menabung emas rendah RM100 sahaja tanpa komitmen bulanan. Mana yang nak tahu lebih lanjut, tuan-puan boleh sahaja komen nak di bawah ataupun isi beg biru untuk saya bantu tuan-puan secara percuma dengan sebaiknya.